Aduh, member cakap salah pula. Bukan sini. Cawangan lagi satu. Ni aku lemah ni. Banyak sangat cawangan kan. Nah, jap 4 minit je. Dia banyak cawangan rupanya. 1 minit. Okay, depan ni. Ni ke dia ni? Sekejap. Saudara-saudara. Kawan, Assalamualaikum. Aduh, lama tak jumpa lah. Saya tengok WhatsApp. Itulah. Saya tengok type aja. Saya ingat ni betul, saya pergi je lah. Ha? Oh, kios saya. Yang ni, yang tadi macam kedai tau. Di kedai macam wakil jualan ni. Oh, yang kita pergi ni HQ. Kat Marang lah. Marang ya. Jom lah jalan konvoi. Nak ride pergi Thailand terus ke apa ni? Boleh je, pasport je ni. Cik, ya, dia member sahabat yang pernah ride ke Thailand Cikgu Hisham. Tapi dia tak pergi, orang panggil dia cikgu. Dia low profile. Image ni. Aku jaket dah simpan dalam box. Hujan angin je ni. Hujan angin lalu. Angin bayu membawa diriku. Oh, sampai ke? Belum. Oh, nak beli satar ikan lah. Nak try lah. Tu, sedap bau dia. Dia bawa motor laju tu. Kalau aku tak silap location, lagi cepat aku sampai tadi. Nah, laju kan dia bawa kan. Kau laju je bawa. Wah, sini panas. Sana belakang hujan. Hilang lah. Mana dia? Hilang lah. Tu dia nampak. Dia kan kat Marang je. Aduh, aku ni pun dia mesti tunggu akunya tu. Oi. Hilang. Sudah hilang. Contoh hilang tu. Oh, rugi aku punya minyak. Patah balik. Jauh juga weh. Ni ke? Sekejap. Kan? Sambung jalan. Bawa tukar bateri. Aku punya jauh lah, pusing kan. Aduh, padahal dekat aja. Tapi dia ni bawa motor memang macam pelesit lah. Dia tak kena dengan janggut. Bawa motor macam rempit. Kan kau? Aku pernah lalu sini rasanya. Dulu. Laju kan dia bawa motor, nampak? Biar je nampak aku bawa R25 slow. Lain kali kalau nak ride Thailand dia tak kisah aku bawa R25. Sebab dia tahu aku punya R25 ni tak laju. Tapi aku sebenarnya R25 ni pasal tank besar. Tahan juga jauh Tapi view dia memang fantastik. Rempit. Laju tu motor. Nampak apa ni?
Kuda ke lembu ni? Lembu lah, gila. Kuda. Dia jauh macam kuda. Aduh. Baru nak trade in motor dengan kuda. Oh, rumah dia berjalan je. Dah sampai. Tu pasir dia, ya Allah, ya Tuhan. Anak dia. Tahan jalan dia. Ini kalau pagi mesti kabus banyak. Patutlah yang aku pergi tadi tu Cawangan. Yang original dia jauh ke dalam. Monyet. Dah macam jalan kat Cambodia lah ni. Oh, view dia memang best. Udara segar. Mana tu? Oh, ni dia Lembuh Nisang. Ada jalan lagi. Off-road. Oh, gila dia ajak aku ni. Ini betul-betul mencabar ni. Jadi kalau aku tergolek ni 1 juta like. Dataran Batu Putih. Oh, sabar jalan dia ni. Angkat tangan, jangan berlagak. Nak senyum tak boleh, pakai full face. Angguk kepala, angkat tangan. Dah jadilah. Ini pasir dia, ya Allah, mengerikan lah. Dah lah, aku tak pakai jaket. Aku simpan. Mana-mana ya, Lembuh Nisang. Kenapa? Kena bayar parking ke? Apa? Bayar parking ke apa ni? Air nira? Air tuak, sini panggil air tuak. Untuk apa tu? Ha? Bulan puasa air nira tu. Oh. Dekat Marang tu. Ha. Nira nipah. Ha. Nira nyok. Oh, nira nyok. Nira kelapa. Dia jual nanti lah. Ada juga. Oh, boleh lah. Memang cik nira ni. Nira ni dia buat Nissan. Yang jual air nira tu, awet tu dah kahwin dah. Dah tak boleh beli dah. Kena cari yang baru. Kalau sana dia panggil gula Melaka. Oh, gula Melaka. Lagi information. Apa-apa nyok masuk. Jauh lah tempat dia. Pak. Nyok ramai lalu. Sudah sedikit information daripada YB kita. Tu tengok ramai orang. Ya Allah. Lembah Nisang. Patut dia panggil lembah. Lembah Nisang. Ambil gambar satu. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Cepat. Saya ambil cikgu ambil saya pula. Kenangan. Cepat. Dah ambil dah? Bila? Dengan motor. Ambil saya pula.
Dengan tak pakai jaket ni. Jaket simpan box. Tadi confident dapat tu betul kan. Tu simpan semua tu. Nah, cepat-cepat ada orang. Cepat-cepat ambil je. Nah, ambil. Nampak gemuk tak? Cool ni lah. Okey. Hah? Wah, apa dia putar-putar tu? Oi, macam tu. Jumpy ke apa? Tok timer gerik sih. 1 juta like tu. Ya, dah sampai. Kita dah sampai. Dekat kios dia tu barang. Dia macam boleh lah juga, tak kios lah. Tapi 12.30 baru buka tu. 12. Sila beratur. Oh, dah tahu lah. Ni apa? Ambil apa tu? Order terus. Oh, menu semua bagus Order sekali tak boleh? Oh, order sebelah sini. Oh, tempat order. Ni tempat order, duduk sini lah. Duduk. Order situ. Oh, tulis dulu. Ya, apa? Kopi Nissan sampai. Duduk. Order lah kopi yang Nissan lah, try. Yang apa? Asli lah. Sekali. Sekali lah, senang. Mak. Okey, baik. Apa lah. Asli je? Asli. Saya bukan pelangi. Asli. Asli 2. Balik. Oh, balik rumah. Beli jua ni. Asli tu panas sejuk. Semua sejuk. Oh, semua sejuk Oh, pusing lah. Makan tak? Aiskrim dia. Oh, aiskrim tak nak. Tapi nanti tak makan rugi pula datang jauh Ni ni tak ni. Boleh try. Beli. Order. Nampak guys ni. Diet on. Apa lagi? Ayam ni ada ni. Ayam Korea. Makan biasa situ ada miso apa. Ini popcorn. Oh, boleh sekali duduk sana lah. Oh, asing Try cikgu lah ayam ni. Tak apa. Ayam. Jangan takut lah. No problem. Tak mau cakap dengan rekod. Ayam biasa. Oh, ni makan tradisional colet pisang. Ni nak ni satu ni. Kecilnya. Kayaknya banyak nak bawa balik Dah ada yang bawa balik dah tulis ke? Dah tulis ke? Bawa lain lah. Bawa lain balik. Bawa untuk satu kampung ke? Tuh. Ni makan tak apa ni. Anda dah. Orang tengok menu lah. Besar lah tempat dia. Cuaca apa? Cuaca mendung.
Ni ada ni, cikgu. Okey. Ni untuk makan. Ha, boleh. Okay guys, dah sampai di sini. All about Nissan Ha. Ni ada video ni, ada ni video. Ini handphone, WhatsApp story. Siapa datang Ganu Senja, cari ni abang ni, abang yang handsome ni. Dia bawa jalan-jalan dia. Tapi bayar mahal sikit lah. Tapi dia nak gadis-gadis je. Dia nak bawa gadis-gadis je. Ni kaunter order di sini besar tempat dia. Macam-macam ada. Boleh tengok kat website lah. Lembah Nissan. Sihat cikgu. Dah rekod je. Ni. Dia boleh bayar terus pakai apa? QR? Debit boleh? Debit boleh? Apa nak? Sekali je. Ini saya sekali. Ini saya sekali. Tak apa lah. Tu cikgu anu satu tu. Tak apa. Tak ada masalah. Nanti claim kat Thailand je. Claim kat Thailand. Bat. Tamu belanja terlalu mahal. Selalu. Memang bagus lah awak tempat yang macam ni. Banyak gadis-gadis. Air mana? Siap dah kan? Laju. Tak perlu Asyik dekat belakang tak? Belakang sana tunjuk litik je. Yang lain tunggu depan Ada. Ada di sini. Okey, sip. Ini delivery je apa ni? Banyak tu. Ni kita punya makanan dah ada semua. Semua cukup lah. Laju lah. Tapi kepala ni kosong. Ni semua dah siap ni. Boleh sampai anak. Anak ni boleh. Wah. Kepala kosong. Yuk. Okay. Besar tempat dia Luas. Lembah Nissan. Ya, kalau korang datang ke Kuala Terengganu, jadi abang ni. Dia akan bawa ke sini. Cah mahal sikit. Cas mahal sikit. Dia ada SST ni. Ada sungai ke? Tak ada. Oh, sungai Oh, atas tu best juga tu. Tapi tak boleh makan atas tu. Sungai. Macam-macam view ada ni. View dan aduh, apa yang kita beli? Jatuh. Kuala Lumpur datang lembah Nissan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur datang lembah Nissan. Ini kacau. Minum. Nah ni. Air apa ni? Original Nissan. Kopi Nissan. Tu
Manisnya. Terengganu. Tak boleh cakap apa lah. Ni banyak ni order ni. Nak delivery je. Ni mesti dia charge lebih ni semua ni. Kau percaya ni tuan ni. Itu apa? Lemang apa tu? Oh, kopi. Oh, makan sekali ayam ni. Bukan yang Korea. Ni Korea ni. Sangat bagus. Oh, banyak lah. Hei, cikgu. Steady lah. Steady lah. Korea. Ini ya. Okay, nombor 2. Nombor 2. Ha. Dari belakang ah. Ha. Ni. Ha. Cantik. Makan tadi cikgu ni. Banyak ni. Saya bukan food review Makan je. Cik baik saya tengok WhatsApp. Habis ni makan ni. Sudah, dia style macam dessert. Makan cikgu. Tak ada tisu lah. Jangan tengok makanan kau. Tak keluar. Tengok ada gadis ni memang. Gadis tu point dia tu. Ni dia bagi sudu tadi. Tengok ada gadis memang. FYP gadis je. Kan. Tak boleh nira ni. Gadis Thailand semua keluar. Ingat nak pergi lepak homestay tak payah. Balik terus dah. Jauh nak balik kan. Siapa? Nak Saya? lepak chalet dulu ke? Kita balik terus. Ni makanan ni lama ni. Tiga ketul. Berapa ringgit tak tahu, tanya dia. RM9. Ha? RM6. RM6? Satu RM2. Satu RM2. Dia macam roti Okey dah, anyai kan? Anyai dah. Kopi pisang. Ni dahsyat ni. Ni niaga ni. Tengok. Nak jual. Ini cantik orang lepas sungai. Itu habis. Ini yang baru Aduh, nak ambil gambar ni. Ramai pula. Ni budak apa? Ramai pula cikgu. Ni kata gambar. Ni. Lamanya. Okey, terima kasih. Thank you. Dah. Ha? Ni saya follow cikgu Saya follow cikgu je. Tahu jalan kan? Kena ikutlah. Janji nak buka wheel tak payah? Oh. Saya buka lah. Just stylish sikit. Betul. 16 minit je. Dekat lah. 13 minit. Ha? 13 lah. Ikut cikgu lah. Bismillah.
Dia tengok motor banyak stiker tu, dia tanya tu. Ingat dari Thailand tu. Bye bye, bye bye. Bye bye. Tak tengok. Tak. Ya, selesai sudah lunch di Lembah Nisang. Tapi kebanyakan makanan dia semua ni lah, yang manis-manis, semanis gadis-gadis di sana. Ui, pasir. Oh. Oh, tengok jangan main break kat sini. Jumpa jalan besar sekejap pula. Air Nira Linda KPB. Nah, ni dia motor LC ni dah pernah sampai Thailand Dah pernah sampai Patalong. Aku ride dengan dia ni masa tu. Aku daripada KL pergi Kuala Terengganu. Daripada Kuala Terengganu pergi Kuala Nerus. Terus kita masuk dari Pengkalan Hulu, Sungai Kolok. Dengan dia ni lah, Hisham. Jadi first time tu lah dia masuk Thailand. Aku just cari jalan lah kan. Member nak pergi Thailand. Kalau dia nak pergi ke apa, Bukit Kayu Hitam jauh. Jadi aku ni lah, aku kan suka ride kan. Jadi tak ada masalah lah aku pergi ni. Ikut daripada Terengganu.
pun nak pergi situ lah kot. Lembah Nisang. Aku first time lah baru tahu tu lembah Nisang. Allah Akbar. Ni kami nak menuju ke chalet Hisham dia nak lepak chalet sekejap. Lepas tu dia nak balik lah. Berterbangan daun-daun. Ni yang tempat banyak monyet tadi ni. Angin kuat betul lah. Dekat tu. Motor power. Tapi tu lah nak helmet. Aduh. Dia pergi balik cepat. Pergi jauh. Ada jalan shortcut ke? Oi, menarik jalan ni. Hai cikgu, jalan macam jalan Cambodia je ni. Macam jalan Cambodia lah. Jalan ke Cambodia, kat border macam ni lah. Border Cambodia. Semak dia kiri kanan. Jalan jadi kecil. Kalau dah Ru Muda tu dah dekat dah pantai. Petang boleh jalan pergi pantai.
Cantik juga sini sana dia. Member aku ni kadang dia kerja buat Grab part time. Sambil-sambil. Alamak. Demam. Yang Meru Up. Pantai. Dekat lah. Dekat